Jom pakcik nak terjah ke N-Bot punya booth. Dan kali ni N-Bot betul-betul pilih bahagian yang betul-betul sejiwa dengan alam. Ada macam-macam tent yang ada, yang baru dan juga yang latest edition pun ada. Jom kita tengok apa yang ada. Macam ni. Tengok lebih nice kalau tengok kat sini. Siap macam boleh tidur dah sebenarnya kat sini. Jom kita tengok kat belakang pula macam mana. Apa yang menarik sangat tu. Wow, di Floria ni memang betul-betul Saujana yang kita pandang ni pun lawa ya. Mari kita tengok. Ada kita punya jeep. Jeep N-Bot pun ada. Jom kita tengok, itu adalah Ancala LNT. Ancala depan dan belakang. Ni bahagian setup untuk Ancala. Sesuai untuk 2 ke 3, 4 orang. Memang menarik bagi pakcik. Ini pun ada juga kat sini. Kalau pakcik punya Bumantara, yang ni Riksa. Wow. Kalau tengok ini, dia punya meja ni pun nampak kukuh. Dia punya ni pun pakcik suka yang ni. Dekat ni pun, ui lawa lah meja pun nampak nice. Jom pakcik masuk dalam, jom tengok macam mana. Assalamualaikum. Sonok sebab apa? Sama dia punya ni. Duduk kat sofa ni. Setup yang sama macam pakcik. Cuma tilam dia sahaja. Yang ini nampak solid juga. Adik-adik ni mana satu abang? Abang nombor 2? Kembar. Oh, kembar. Dari mana? Wah, okey, apa-apa pun. Thank you adik-adik. Maknya pun ada sini. So kita tengok ke Bumantara. Jumpa lagi. Okey. Kita tengok Bumantara. Ni pakcik tahu ini Bumantara. Okey. Hai, apa khabar? Ya Allah, apa khabar ni? Ni yang ini Bumantara kan? Ya, betul. Yes, inilah pakcik punya. Tapi pakcik punya warna kakis. Lebih besar sikit daripada Antariksa tadi kan? Ya, betul. Dia punya kebesaran ni berapa kaki, dek? 4 kaki? Berapa? 4 kali 3. Dan yang ni pun pakcik dah ada. Ya, yang ni memang fleksibel. Dan yang ini, meja ni. Yang ini yang pakcik dapat nanti tadi. Ya, betul. Wah, yang ini dia. Yang terbaru sekali dengan beg dia. Ya, betul. Wah, stove ataupun dapur sekali dengan beg. Memang pakcik tak sabar nak unboxing. Apa lagi yang menarik kat sini selain daripada yelah pameran ni, apa lagi ni? Yang ni kita ada dengan untuk inilah Floria ni. Oh, adalah Floria ni. Ada tak macam special something yang ni ke, ada tak? Special kita ada ni lah. Wah, yang ni. Get 50% atau RM50. Bukan 50%. RM50 besar tu sebenarnya. Off dengan setiap apa nama? Yang ni? Purchase stand. Jadi kalau anda beli apa-apa saja, anda dapat ni minta dekat jumpa adik Nick ni. Dan ataupun jumpa pakcik akan berlega-lega kat sini juga untuk dapatkan LNT punya voucher terbaik lah. Okey, kita nak tengok yang kat situ. Jom kita masuk ke situ tengok. Alright. Langkah je. Yang ini adalah sejenis kita panggil sebagai dome shelter. Dome shelter yang warna apa ni, Nick? Ni dome shelter warna apa ni? Kakis kan? Tapi kakis yang orang kata ke arah-arah sikit nak ke Green Army. Tapi yang sebelah tu adalah betul-betul Green Army. Kakis dia lebih ni. Yang ini warna hitam lah, black. Yang ini yang pakcik suka sangat. Dan pakcik sebenarnya bagi tahu kat korang, pakcik dah tukar pun daripada kakis kepada Green Army. Jom kita masuk tengok sikit dalam. Wow, besarnya. Dia boleh connect antara dua ni Dan korang tengok tinggi sampai ke puncak tu. Kalau korang pergi mana-mana healing pun boleh ada benda ni supaya nyamuk tak masuk. Kita panggil sebagai apa jaring ni, dek? Mesh. Dan kalau tak nak mesh ni, kita boleh pakai juga yang jenis yang boleh tutup macam kat sana tu. Macam kat sana tu kan. Okey. Macam kat sini. Boleh tutup, boleh jadikan kemah yang besar lah. Jadi pakcik pun sebenarnya pakcik punya kursi yang ni, tapi ini pun okey juga. So apa lagi produk baru N-Bot ni, Nick? Barunya kita ada ni windproof. Wow, ya itulah dia. Ada anak kecil semua dan pad ni pun ada juga. Ada pad holder. Wow, pad ni sesuai kalau pergi ke pantai. Betul. Berapa inci ni? 40 cm. 40 cm, sesuai sangat. Boleh cucuk sampai ke bawah, tak adalah ribut terbang dan sebagainya. Jadi apa-apa pun untuk korang
Untuk korang yang datang ke Floria 2024 ni, berada di Persin 2 Putrajaya. Masuk, kalau korang ada buat pembelian, betul tak ni? Kalau pembelian, kita taja dia punya tiket masuk tu, tak ada masalah. Jumpa Nick nanti, Nick akan refundkan bayaran tiket masuk. Apa-apa pun bersama Pakcik, bersama Pakcik dan keindahan LNT 10, apa-apa pun camping mesti ada. Wow! Stand sajalah. Kita ambil gambar je nak bagi kat Mira. Ni sama juga tu. Ni mana pergi ni? Dengan kereta penuh. Tengah mencabar diri nak naik ke atas, tak berani. Okey korang, Pakcik dah sampai di Floria 2024 di mana lagi kalau bukan di N-Bot Store ni. Diorang pacak betul-betul dekat bahagian pesisir ni, tepi je McDonald ni korang boleh nampak. So Pakcik dah jumpa dah. Ada orang tegur Pakcik dan Pakcik nak bagi voucher. Assalamualaikum. Allah, dah round-round dah. Siapa nama ya? Nabil. Nabil datang sini ni sebenarnya nak cari kemah ke atau memang cuci-cuci mata je? Wah, Unbox sini. Wah, yang penting nak cari Unbox ni. Nabil adalah orang pertama yang dapat Pakcik punya voucher. Semoga menggunakannya sebaiknya. RM50 Nabil. Jadi agak-agak Nabil kalau bercamping selalu kat mana? Kat pantai ke, hutan ke? Atau tepi sungai lah. So ada orang kata apa, orang rumah suka sungai ke, Nabil suka sungai? Oh, suka macam tu. Dah lama ke camping? Setahun lebih dah. Apa-apa pun tak apa. Nanti tengok Nabil jalan-jalan, tengok sekitar di N-Bot ni. Macam-macam ada. Apa-apa pun Nabil camping mesti ada. Wow!